bidadari Kanda. Kanda tahu kehebatan Dinda. Kalam Dinda selama ini mampu menundukkan ramai jemaah muslimat. Sebab itulah Kanda letakkan Dinda di tempat yang penting di jihad ummah. Tanpa berkat dari Kanda, tak mungkin Dinda dapat laksanakan. Dan apa yang Dinda perjuangkan hanya untuk Kanda seorang. Selama ini, Dinda dapat menundukkan banyak jemaah. Apalah sangat untuk seorang Sri Kandi Kanda menundukkan seekor kancil. Untuk Kanda, nyawa pun Dinda serahkan. Baiduri, tundukkan dia hingga dia sujud di kaki Kanda. Sakit! Sakit! Sakit, tolong! Aduh, sakit! Sakit, sakit! Sakit, tolong! Sakit! Kenapa ni? Perut saya memulas, Walid. Salah makan? Tak, salah Walid. Kenapa? Walid akan dapat seorang lagi zuriat. Alhamdulillah. Nak Walid. Astaghfirullahalazim. Ini dah lebih bahaya dah ni. Dia mengamalkan ajaran Islam, tetapi dia menanamkan pemikiran yang mengelirukan dan menyelewengkan akidah. Ilmu agama dia pun Ustaz, Masya Allah, hebat. Ajaran yang diajar pada jemaah itu pun ada yang betul, ada yang salah. Dan zikir-zikir yang diajar pun tak lari jauh daripada apa yang saya belajar. Cuma perlakuan dia, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Dah jauh sangat, dah terasa, bahaya. Itulah masalahnya pemimpin agama macam Walid tu. Semua yang dia buat ni kenapa? Sebab dia nak meletakkan diri dia di atas. Dia nak diri dia disanjung, dipuja. Maka kononnya keluarlah yang dia tu menggelarkan diri dia Imam Mahdi lah. Dapat berjumpa dengan Rasulullah lah. Sebab apa? Sebab dia nak nampak hebat. Dan orang kita mudah terpedaya. Yelah Ustaz, lagi-lagi dalam bab agama, orang kita mudah lembut hati, terutamanya perempuan. Saya tengok jahil dalam agama, akidah mereka ni rapuh. Mereka ni kalau boleh nak belajar syukur, nak belajar kerohanian terus. Ilmu syariat tu pun terumbang ambing, ini kan pula nak belajar ilmu makrifat. Amali, saya ni hanya mampu memberikan nasihat saja. Daripada apa bukti-bukti yang sahih telah kamu berdua kumpulkan, saya rasa lebih baik kamu dapatkan bantuan daripada Jakir. Sebab perkara ni bukan kecil-kecil punya perkara. Sebab ini perkara yang besar. Perkara yang membabitkan akidah. Ya? InsyaAllah, Ustaz. Saya minta maaf. Anak saya itu keras kepala. Kalau dia cakap A, maka A lah. Sebab tu saya suka bila dia setuju nak tinggal di jemaah Ummah ni. Saya harap sangat dia boleh berubah, Walid. Dia tak bolehlah keluar masuk sesuka hati dia. Faham, Abi. Dia bagi alasan dia nak ambil barang. Tapi dah lewat. Malam tak ada bot.
minta izin dulu. Itu pun susah. Walid, saya serahkan pada Walid kalau Walid nak hukum dia. Saya harap sangat Walid dapat bentuk dia bagi dia lembut hati. InsyaAllah. Masih boleh dia bentuk lagi anak kamu tu. Dia bukannya nakal. Lagipun ilmunya, Masya Allah. Perlahan-lahan. Terpulang pada Walid. Saya terima semua keputusan Walid. InsyaAllah. InsyaAllah. Aku nampaklah apa yang kau buat dengan Walid. Kau saja kan nak gesek-gesek kat dia. Sebab kau nak Walid sayang kau lebih kan? Walid tu bukan kau punya seorang lah. Jemaah dekat sini semua berhak nak rapat dengan Walid. Kau apa masalah kau sekarang? Yang dengki tu kau bukan aku lah. Aku kena tahu sebab aku ketua dekat sini. Semua benda aku kena report dekat Umi. Apa masalah kau? Sekarang kau cakap dengan aku, Walid nak jumpa kau. Kau apa masalah kau ni ya? Kau ni dapat dulu sampai ketua sampai ke sudah. Walid tu pangkat lagi tinggi daripada engkau lah. Siapa yang nak keluar Walid? Aku ke siapa-siapa ke kau tak berhak nak tahu. Dewi! Mia! Apa semua ni? Saya memang tak puas hati dengan ustaz awak. Sabar dulu. Berkali-kali kita dah jumpa ustaz awak. Dengan harapan dia boleh bantu kita. Okey, tak apa, pada awalnya dia suruh kita kumpul bukti. Tapi lepas tu apa? Kan dia dah cakap tadi, dia tak nak benda ni jadi fitnah. Lepas tu? Sabar. Kau pun sama kan? Suruh aku sabar. Kau tahu tak, keadaan dekat dalam tu dah makin teruk. Nak tunggu apa lagi? Inilah masalahnya ulama'-ulama' dekat luar ni. Sepatutnya diorang yang turun sekali perang dengan kita. Bukannya duduk je dekat dalam masjid, lepas tu harapkan kita yang dekat luar ni selesaikan masalah. Astaghfirullahalazim. Cuba buat istighfar. Okey, sekarang ni macam mana? Kita nak buat jalan kita sendiri ataupun kita nak buat report? Saya tak kisah, saya nak selamatkan juga perempuan-perempuan dekat dalam tu. Saya nak bawa dia orang keluar. Lepas tu baru kita buat report. Tengok tu. Kau masih nak settle sendiri. Boleh tak buat report je? Okey, kita ikut cara tu. Tapi benda ni bukan kerja senang tau. Saya rasa sama sekali apa yang kita patut buat, kita kena betulkan dulu minda diorang ni. Tak apa, saya buat. Aku rasa lebih baik kita buat report polis. Sabar, SK. Kita ikut perancangan ni, satu-satu. Tak apalah, awak baliklah dulu. Kita tak boleh nak gerak serentak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambali, dia pergi seberang balik. Saya pun tak tahu macam mana nak cakap dengan anak saya lagi tu. Bila dia merasa ilmu dia lebih, senang besar kepala. Baiduri pun seberang. Mereka ada hubungan ke? Tak mungkin, Walid. Kita mana tahu. Mungkin mereka ada hubungan di belakang kita. Masih ada masa untuk siasat dan halang. Saya berhak marah dia, Umi. Saya kan Amirah. Saya ketua. Diorang tu patutnya dengar cakap saya. Selain dari itu? Apa? Selain dari ketua dalam pondok tu? Saya isteri batin Walid. Sejak bila? Sejak awal saya masuk sini. Walid cakap saya ada peranan dalam dakwah Walid. Jadi saya kena nikah batin dengan Walid supaya saya dapat bantu Walid untuk berdakwah. Siapa lagi yang tahu perkara ni? Tak ada siapa yang tahu. Walid suruh saya rahsiakan. Saya bagi tahu Umi supaya Umi tahu yang saya pun ada hak dalam dakwah Walid terhadap jihad ummah ni. Aisyah tu tak sampai 2 tahun. Kau nak ngandung lagi? Tak boleh ke merancang? Nanti kau juga yang bising kena jaga. Tanyalah Walid.
Walid yang nak. Aku bagi aja. Walid kata lagi ramai anak, lagi bagus. Sebab budak-budak ni lah akan menjadi pewaris pada perjuangan dakwah Walid. Nak bagi pun agak-agak lah. Anak bibah tu pun berderet. Berapa ramai lagi anak yang kau nak ni? Lagi baik ada daripada tak ada langsung kan? Apa ni? Kau pilih aku mandul. Betul lah apa aku cakap. Sementara aku boleh bagi zuriat dan itu yang Walid nak daripada aku. Apa masalah kau nak sekat-sekat aku mengandung? Kau dengki ke, Kak? Aku tak ada masa nak dengki. Lantaklah. Beranaklah banyak-banyak. Lepas ni aku tak nak dengar kau mengeluh. Penatlah. Kau hadap, jaga anak-anak tu sampai kau mati. Dewi boleh cakap dengan Umi. Apa saja yang Dewi cakap akan jadi rahsia antara Dewi dengan Umi. Dewi cakap je. Anggap Umi ni macam mak Dewi. Walid ada buat sesuatu dekat Dewi? Tak, Umi. Walid baik. Walid macam ayah Dewi sendirilah. Walid jaga kita orang semua pun macam anak dia. Tak lebih dari itu pun. Tak pernah sesekali pun Walid buat benda tak baik kat kita orang semua. Betul ni. Kalau Dewi bohong Umi, sama macam Dewi bohong mak Dewi. Berdosa tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dalam jihad ummah ini, pernikahan sesama jemaah memang sangat digalakkan untuk kelangsungan para jemaah. Walaupun selalunya Walid yang membuat pilihan siapa yang nak dijodohkan. Tapi Walid nak tanya Hambali. Kalau Hambali dah ada pilihan hati. Belum lagi, Walid. Buat masa sekarang ni, saya lagi fokus untuk utamakan dakwah. Perkahwinan juga adalah satu ibadah kalau kita buat kerana Allah. Dengan berkahwin, kita akan meramaikan lagi umat Nabi Muhammad. Dan kekuatan umat Islam itu sendiri. Jadi sebab itulah dalam jemaah ini digalakkan berpoligami, Walid. Hambali tahu kan berapa ramai jemaah perempuan yang dibuang keluarga, diceraikan, liar. Mereka perlukan perlindungan. Walid poligamikan mereka untuk melindungi mereka. Dan itu adalah ujian buat mereka semua. Ujian yang besar untuk mereka. Bukan senang nak hidup dalam berpoligami. Apa ujian yang paling besar untuk umat manusia? Hati, kan? Bila kita berkehendakkan Allah, kita harus hadap Allah dengan hati yang bersih. Para jemaah perempuan ni diuji hatinya dengan keikhlasan, kesabaran, redaan. Bila mereka lalui semua itu, baru senang untuk mereka rapat dengan Allah. Kalau jemaah perempuan berpoligami diuji dengan hati. Kalau jemaah lelaki berpoligami diuji dengan apa, Walid? Sekarang ni saya nak awak kumpulkan semua jemaah perempuan dan jumpa saya dekat belakang. Belakang mana? Tempat korang selalu berzikir itulah. Dah, pergi kumpulkan sekarang. Cepat. Kumpulkan jemaah lelaki dan ahli himmat. Saya nak jumpa. Semua?
Semua di bawah saya. Baik. Saya tunggu di belakang pondok rimba. Baik. Perempuan adalah ratu dan dia memiliki mahkota. Apakah itu mahkotanya seorang perempuan? Apabila dia ada rasa malu. Rasa malu itulah yang menjadikan dirinya seorang yang terhormat, dimuliakan. Tapi bagaimana pula seorang perempuan itu hendak menjadikan dirinya seorang yang terhormat, dimuliakan? Adakah dengan merelakan diri kita untuk menjadi alatan dipergunakan hanya atas nama agama yang tidak menjanjikan apa-apa untuk perempuan itu? Allah dah menyediakan syurga buat mereka yang taat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ketahuilah, setiap kalian semua adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang lelaki itu bertanggungjawab ke atas ahli keluarganya dan dia bertanggungjawab ke atas mereka semua." Kita ni hidup, kita nakkan keberkatan daripada Allah. Jadi kita ikut perintah Allah. Kita tak perlu perantaraan untuk kita nak masuk syurga. Cukup dengan hanya kita mentaati Allah dan juga Rasul. Seorang wanita juga adalah seorang pemimpin ke atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan dia bertanggungjawab ke atas mereka semua. Seorang hamba adalah pemimpin ke atas harta tuannya dan dia bertanggungjawab ke atas harta tersebut. Kamu semua ini adalah seorang pemimpin, bertanggungjawab ke atas jihad umat. Jadi apakah tanggungjawab kamu semua? Kamu semua adalah lelaki kawam. Apakah lelaki kawam itu? Lelaki kawam itu adalah wali yang mampu melindungi keselamatan dan maruah ahli keluarganya serta lingkungan yang berada di tanggungjawabnya. Jika tanggungjawab kewalian itu tidak mampu ditanggung mengikut hukum syarah, maka tanggungjawab kewalian itu akan berpindah kepada wali yang lain mengikut asabah. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau-lampau dalam agama kamu secara yang tidak benar. Dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia dan juga sekarang. Mereka yang telah sesat jauh dari jalan yang betul. Surah Al-Maidah ayat 5. Apakah seorang perempuan itu hanya akan dipandang oleh Allah apabila kita rela hidup berpoligami? Merelakan hidup kita menjadikan permainan dicaturkan oleh lelaki? Apakah peranan kita sebagai seorang perempuan hanya untuk menjadi pemuas nafsu lelaki? Sebenarnya korang yang merelakan diri untuk diperalatkan sebab korang terlalu percaya, terlalu taksub. Kerana apa? Kerana korang tak ada ilmu agama. Sebab tu korang mudah untuk dikuasai. Mana pergi semua orang? Kak Lah. Ya Umi Rabiatul. Mana pergi jemaah perempuan semua? Saya tak tahu. Saya pun tengah cari Farah ni. Walid. Mana yang lain? Senyap je. Semua ada perjumpaan dengan Baiduri, Walid. Perjumpaan? Ya. Baiduri minta kumpulkan semua jemaah perempuan. Diorang nak jumpa dekat belakang. Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi, mestilah Walid lagi penting. Rindu. Walid nak Dewi boleh.
perempuan, kalau tak ada maruah, lebih baik kita tak payah jadi perempuan. Harga diri kita adalah maruah kita. Allah dah berikan kita akal fikiran untuk kita berfikir secara waras. Malahan Allah dah turunkan banyak ayat-ayat Quran mengenai perempuan. Macam mana Allah meletakkan perempuan ini di tempat yang sangat istimewa, sangat tinggi. Tapi sayang sebab kita perempuan, kita sendiri yang menghancurkan maruah kita sendiri. Jadi saya minta tolong sangat-sangat. Jangan bagi mereka ambil kesempatan dekat atas kita dan menghancurkan maruah kita. Pertemuan kita adalah rahsia. Dan saya harap sangat-sangat apa yang saya cakapkan hari ini dapat membuatkan korang untuk berfikir dengan lebih waras. Terima kasih. Dah boleh balik pondok ke? Malam ni ada perjumpaan dengan Umi kan? Yelah, mesti ada apa-apa. Kau rasa? Ada yang nak dapat jodoh tak? Apa kau ni? Seronok. Korang memang seronok kan? Berbakti jadi hamba seks pada para jemaah ni semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya ada sedikit pengumuman. Khamis malam Jumaat ni akan ada malam Bahtera Melayu. Di mana pakaian yang akan dipakai pada malam tersebut telah pun ditentukan oleh Walid. Jadi saya nak minta ahli jemaah semua datang jumpa saya untuk dapatkan pakaian tersebutlah. InsyaAllah. Jazakallah khair. Baju-baju ni dipakai pada malam Bahtera Melayu nanti. Semua perlu bersiap seperti menghadiri pertabalan. Kerana akan diadakan pertabalan bagi puteri-puteri yang terpilih. Syirah. Mia. Dewi. Amira. Baiduri. Aku harap malam tu nanti Walid akan tabalkan aku jadi Puteri Zerai. Kau ingat pertabalan dorangnya ni beza sangat Kau pun masalah kau. Kalau dah Walid yang buat pertabalan tu, kalau kau tak puas hati kau tanya dia. Asal kain aku warna hitam? Wih, tukar Umi. Tak ada maknanya. Mana boleh suka-suka nak tukar. Kan Umi dah kata, ada sebab kenapa warna-warna ni diberikan kepada kita. Jihad Ummah bercahaya malam tadi disebabkan bacaan Al-Quran awak. Memang ada sesuatu yang tak betul dalam Jihad Ummah ni. Walid bersedia memimpin Baiduri supaya satu hari nanti Baiduri boleh menggantikan tempat Umi Hafizah.